Bro, aku dengar Redmi Note 17 ni boleh tahan jatuh sampai 3 meter. Betul ke? Ya, Redmi Note 17 series ni direka dengan struktur yang kukuh dan tahan lasak. Eh, aku tanya je, tak payah tunjuk. Jom, aku ceritakan spek Redmi Note 17 Pro ni. Jom. First, skrin dia besar, 6.83 inci, AMOLED dengan 120Hz refresh rate. Fuh, scroll TikTok memang smooth lah ni. Memanglah, lepas tu dia pakai Snapdragon 6S Gen 4 dengan 8GB RAM, siap boleh extended RAM sampai total 16GB RAM. Storage? 256GB nak simpan gambar, video memang banyak boleh masuk. Kamera macam mana? Kamera utama 50MP dengan 8MP, manakala kamera selfie 16MP. Bateri besar tak? Sebab aku malas nak cari charger. Phone ni bateri 8340mAh dan support 67W hypercharge. Kalau kena hujan, Dia datang dengan IP68, IP69 dan IP69K water and dust resistant. fuh, abuk takut. Air pun takut dengan phone ni. Siap ada dual speaker, tune dari Dolby Atmos, volume boleh sampai 300%. 300%? Jiran sebelah pun boleh tahu aku scroll TikTok. Jadi kalau korang nak phone yang besar, kuat dan tahan lasak, boleh datang tengok Redmi Note 17 Pro ni dekat All Gadget.